Permulaan tahun panas untuk Angkatan Tentera Malaysia. Kes lama, Jeneral Tan Sri Hafizuddin Jantan dah diambil tindakan SPRM. Rumah dan pejabat diserbu, barangan mewah dirampas, 6 akaun dibekukan. Sekarang ni beliau masuk ICU tau. Dan sekarang Cikgu Bat dedahkan pegawai kanan Tentera Darat DIV-CI guna dana operasi persikan dan aset kerajaan untuk kepentingan peribadi, termasuk Major Jeneral Faridul Atrod Hashim dan bekas Panglima Tentera Darat Jeneral. Baru-baru ini Malaysia terjerat korupsi. Ternyata pertahanan Malaysia digerogoti oleh koruptor. Jadi ada berita heboh ya, TNI-nya Malaysia terduga menggunakan uang untuk korupsi. Mari Zamros Muhammad Zain, beliau juga ada mendakwa yang ahli Parlimen Bukit Gantang ada menyakau dana tender makanan untuk 75 kem ATM sebanyak 375,000 sehari dan lebih kurang 2 bilion selama 15 tahun. Banyak tu. Tak cukup dengan tu, sekarang ni Kementerian Pertahanan tengah siasat berkaitan dengan isu parti Ye-Ye, di mana pegawai berhibur dengan wanita dan arak. Junior pula bawa teman karaoke dan juga joget. Bekas pegawai TUDM, Kapten B. Rais Hamid, kata budaya ni asal dari zaman British. Walaupun banyak kem dah larang, benda ni still lagi berlaku underground. Beliau juga menyeru ATM untuk keluarkan perintah tegas untuk hapuskan budaya ni sepenuhnya. So, ini merupakan permulaan tahun yang buruk lah untuk ATM. Kes tender, skandal pegawai, budaya parti Ye-Ye, and malah helikopter Superlink TLDM terhempas. Tinggal 3 je helikopter untuk jaga negara ni. Dan rakyat kini pantau rapat perkembangan skandal ni. Adakah kepimpinan ATM akan mengambil tindakan tegas? Kita tengok macam mana. ATM sekarang tengah panas. Cikgu Bat buka cerita pasal kes pengubahan wang haram. Dan nama yang disebut bukan orang kecil tau. Panglima Tentera Darat sendiri, Jeneral Tan Sri Hafizuddin Jantan. Apa yang mencurigakan sangat? Setiap hari ada transaksi dari 25,000 sampai ke 50,000. Bukan sehari, bukan sekali tau. Jadi lepas je benda ni naik, Cikgu Bat memang dipanggil oleh SPRM lah. Dan ini disahkan sendiri oleh Tan Sri Azam Baki. Tapi Cikgu Bat kata, belum habis lagi. Lepas ni dia akan buka pula isu berkaitan dengan TLDN. Kementerian Pertahanan punya jawapan, standard. Kita tunggu SPRM. Dan Cikgu Bat minta satu je, gantungan sementara untuk Panglima Tentera Darat selagi kes ni berjalan. Soalan dia sekarang, benda ni betul ataupun tak? Sama-sama kita tunggu jawapan. Terkutuklah mana-mana tentera kita yang tidak amanah dengan tugasan mereka, yang pecah amanah, yang melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Saya tidak katakan pada semua, tetapi saya katakan pada mereka yang buat perkara-perkara terkutuk ni. Kononnya nak jadi tentera dari neraka, nak bebaskan Palestin, entah-entah jadi ahli neraka. Tak sangka rupa-rupanya ada juga dalam kalangan tentera yang berperangai macam haiwan, gerun. Dan sangat sakit hati bila baca kes-kes macam ni berlaku dalam tentera kita. Saya takkan cakap baik dalam bab ni. Sebab mereka ni tentera tau. Mereka ni diamanah jaga keselamatan negara kita. Kalau negara kita bertempur, berperang, ada masalah, mereka inilah yang akan mempertahankan kita. Tetapi kalau ada dalam kalangan mereka ini tidak amanah dan melakukan kegiatan yang tidak memoral ni, hancur binasalah negara ni. Semoga Allah merahmati tentera-tentera kita yang ikhlas dalam bekerja. Dan semoga Allah merahmati mereka yang memviralkan isu ini. Saya tak cakap pada semua tentera tau. Saya cakap sebahagian tentera yang berperangai macam iblis. Yang mana elok, Alhamdulillah. Aku nak cerita sikit lah. Benda ni yang menjadi, aku tak tahulah, dia bukanlah tradisi. Sebab tak semua orang buat pun. Tapi adalah segelintir so-called panglima tentera ni kan. Sebagaimana aku sendiri ketika itu berada dalam servis, kadang-kadang ada juga panglima-panglima ni, bila dia dah capai di tahap menjadi panglima ni, bukan PAT panglima untuk satu-satu servis ni kan, dia dah prepare untuk dana persaraan. Maknanya dekat sini dia dah prepare dah. Okey, aku jadi panglima ni mungkin lagi 2 tahun 3 tahun. So nanti aku nak berhenti. Jadi dekat luar nanti aku still nak ada income. Takkan nak pencen je kan. Tak cukup, aku mau jadi kaya raya. Jadi sebab itulah dia start bawa masuk company ni, bawa masuk company tu. Sebagaimana dalam TUDM sendirilah sampai ada terms PTU tu, panglima tukar uniform. Sebab apa setiap kali tukar je, panglima ni ada je tukar name tag lah, tukar epaulet lah, tukar ini sikit lah,
tukar ini sikit lah. Kau bayangkan kalau tiba-tiba panglima-panglima ni dapat tender paling simple lah, tukar name tag. Strength dalam servis berapa ramai, Habib? Kalau seorang tu perlu diisukan 4 biji name tag kan? Berjuta ni. Termasuklah benda-benda lain, sesimpel-simpel pakaian pun kalau berjaya diubah, maknanya nak kena beli benda tu baru, nak diimplementkan ke atas semua anggota. Kau bayangkanlah, memang boleh jadi kaya lah. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, let's go. Nah, baru-baru ini Malaysia heboh karena panglimanya terduga menjadi dalang di balik koruptor atau korupsi di keuangan pertahanan Malaysia. Jadi kalau kalian nanya kenapa Malaysia selalu sewa helikopter, ya karena mungkin uangnya buat ya dikorupsi seperti ini ya. Dan anehnya juga Malaysia malah beli jet bekas dari Kuwait yang notabene-nya memang masih bagus, masih bisa dipakai 10 tahun atau 15 tahun. Tapi kan itu aneh gitu ya. Katanya kan Malaysia negara yang maju, makmur, dan sejahtera, tapi beli jet tempur pun tidak bisa gitu. Singapura yang enggak gembar-gembor masyarakatnya maju atau sejahtera bisa beli F-35 ya, baru lagi, bukan bekas dari negara lain. Tapi ini Malaysia seperti ada yang aneh gitu. Ternyata selama ini mereka atau anggaran dari pertahanan dikorupsi oleh panglimanya katanya ya. Jadi ini membuktikan bahwa Malaysia ternyata jauh lebih aneh ya. Jadi kalau kalian sebut Malaysia itu bersih, maju, ya maju itu cuma Kuala Lumpur bos. Yang sekitar-sekitarnya sama aja gitu. Jalan berlubang ada, jalan ini ada. Sifat orang Melayu itu hampir sama lah kayak orang Indonesia ya. Tapi bedanya kalau di Malaysia Melayunya kan kerajaan, jadi tidak dapat diekspos, tidak dapat diviralkan, tidak seperti Indonesia. Indonesia seolah banyak kasus korupsi, tapi kan kita diviralkan, dikritik, dan lain-lain. Malaysia seolah hening dari kasus korupsi, tapi di dalamnya banyak sekali korupsi yang ada di Malaysia, tapi ditutupi oleh pemerintah mereka. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah masih berpandangan bahwa Malaysia itu maju, sejahtera, dan lain-lain? Itu hanya di depannya aja ya, tapi di belakangnya ya sama aja seperti Indonesia.